Okey, seperti mana yang dilihat pada soalan ini, merujuk kepada graf jarak melawan masa di mana dari A ke C melalui B. Apa maksud A ke C ni? Bermaksud dia bermula di A dan dia tiba di C. So melalui B antara inilah. Okey, kita tengok soalan A. Apa yang berlaku pada minit 20 hingga 40? Minit 20 hingga 40, apa yang kita lihat di sini, pada minit 20 jarak dia adalah 70 dan pada minit 40 pun masih lagi berada di kedudukan ataupun jarak 70. Ini membawa maksud kereta itu tidak bergerak ataupun kita kata dalam keadaan pegun. Okey, jadi mana-mana jawapan yang membawa maksud yang sama dengan pegun tadi kita terima. Okey, satu lagi jawapan adalah sebagai contoh kita menyatakan kereta itu mengalami kerosakan. Juga diterima sebab apabila kereta itu rosak, kereta itu tidak boleh bergerak, membawa maksud kepada pegun tadi. Jadi mana-mana jawapan yang dirasakan membawa maksud yang sama dengan pegun tadi, kita terimalah. Okey, untuk soalan B, laju purata membawa maksud jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, untuk jumlah jarak, kita tengok daripada sini, jumlah jarak yang dilalui daripada 0 ke 20 minit ni ialah 70 km. Manakala selepas itu daripada 40 minit ke 80 minit ini juga 70 km. Jadi jumlah jarak dia adalah 140. Okey, untuk masa pula, kalau kita tengok perjalanan daripada 0 hingga 80 minit, jadi jumlah masa dia adalah 80 minit. Cuma harus diingat ataupun kita berhati-hati pada soalan ini telah dinyatakan laju purata itu dalam kilometer per jam. Jadi 80 minit kat sini hendaklah ditukarkan kepada jam dengan cara 80 bahagi dengan 60. Sebab kita nak laju purata itu dalam kilometer per jam. Jadi 140 bahagi 80 per 60 tadi, kita dapatlah jawapan akhir dia 105 km per jam. Maka dengan itu selesai dua soalan ini.